Hati-hati tuan-tuan dan puan, kalau ada mana-mana ejen produk pelaburan yang ajar tuan-tuan dan puan untuk beli ataupun melabur dalam produk pelaburan mereka menggunakan 100% duit gaji tuan-tuan dan puan. Walaupun produk itu adalah berkaitan emas sekalipun, dan walaupun ejen tersebut adalah ejen daripada public gold sekalipun. Ini bukan tentang mana-mana syarikat tuan-tuan dan puan, tetapi ia adalah berkaitan dengan prinsip. Sepatutnya duit untuk pelaburan adalah duit lebihan yang digunakan, iaitu apabila tuan-tuan dan puan dah ada dana kecemasan selama 6 bulan gaji tuan-tuan dan puan, barulah boleh digunakan untuk melabur. Tak ada orang yang simpan 100% daripada gaji mereka untuk melabur, apatah lagi 100% itu adalah gaji mereka. Sebagai contoh, simpanan minimum 10%. Kalau nak beli emas, belilah sebanyak 10% daripada gaji tuan-tuan dan puan. Banyak sikit mungkin 30% ataupun maksimum adalah 50% sahaja tuan-tuan dan puan. Kalau ejen tersebut ajar tuan-tuan dan puan tukarkan 100% daripada gaji tuan-tuan dan puan untuk beli emas, kemudian gunakan emas itu untuk dipajakkan, dan dengan duit pinjaman yang baru itu gunakan untuk berbelanja keperluan tuan-tuan dan puan berpotensi untuk fikirkan daripada mana mereka dapatkan keuntungan duit tu. Jadi tuan-tuan, di public gold ada satu kaedah yang mudah dan murah serta patuh syariah untuk menabung emas, iaitu melalui akaun emas GAP ataupun lebih dikenali sebagai Gold Accumulation Program. Tuan-tuan dan puan boleh menyimpan minimum serendah RM100 dan paling best tuan-tuan, tiada komitmen bulanan. Jadi bagi yang berminat untuk memulakan tabung emas serendah RM100 melalui akaun emas GAP, tuan-tuan dan puan boleh rujuk link di bio saya atau rujuk pin video saya. 5 langkah mudah daftar akaun secara percuma. Saya akan bimbing tuan-tuan dan puan sebaiknya.